More. Okey, selamat kembali ke episod 5 Moreh bersama Izzat dan juga Amy Kecil. Hari ini masih sama. Masih sama? Kita dekat Apa sama? Gilang. Oh ya, dekat Gilang. Pasar raya nak dekat kan, jadi kita dekat dengan Gilang lah. Lagi vibe cantik lah. Kan? Dah 5 esok. Oi, pepet. Tetamu kita istimewa lah hari ni. Oh, istimewa. Istimewa. Dia pasal dalam golongan keluarga seni. Oh. Semua Bila kau seni. cakap istimewa dalam golongan, terkejut aku ingat ke mana tadi. Okey, dia penyanyi. Aha. Dia pun dulu dia DK Barat dulu. Pendikir, lepas tu penyanyi. Penyanyi. Dan dia pun banyak pernah. Pernah lah dia. Dia pernah bawa banyak benda. Pernah Okey, bawa banyak kita benda. kenalkan tetamu kita hari ni. Itu dia Elfi Ismail. Orang ada. Apa khabar? Ada sama sekali? Sama sekali. Oh, saya cantik Mas. Ya, Mas. Okey. Thank you kerana nak layan kita lah kat Moreh ni. Aku pun sungguh berbangga dan happy sekali kerana korang sudi jemput aku pada hari ini. Oh, nampak. Dia tulis skrip. Okey, dalam Moreh ni biasalah kita berbual-bual pasal bulan Ramadan. Ni lagi raya dah nak dekat. Pasal Ramadan ni apa kenangan ataupun orang kata apa tu? Preparation persiapan Okey. untuk bulan puasa. Persiapan sebenarnya macam tahun-tahun yang lalu juga, sama je. Cuma yelah dah 6 tahun 6 tahun without my father. Jadi yelah macam lain sikit lah. Pasal dulu kalau dia masih ada, kita selalu buka dengan dia beramai-ramai kan. Jadi tahun ni agaknya dalam tahun ni dah berbeza lah. Tapi kita dah lali, dah biasa kan. Dah biasakan, kena biasakan diri lah. Jadi Dia pakai exhaust buruk. patut dia pom kuat sangat. Nak kasih tak bunyi pun boleh. Kak yang baru pertama kali tu macam first year tu. First year dia macam mana? First year memang rasa dia agak tak boleh. Pasal dah biasa Tahu-tahu kehilangan arwah bapa kan. Jadi macam rasa sunyi lah. Lagipun bila kita dengar malam raya yang terakhir tu, puasa yang terakhir tu, dengar lepas tu dengar apa? Takbir. Oh, tak boleh. Aku mesti lari belakang. Aku nangis seorang-seorang lah. Sampai sekarang takbir mesti aku lari. Yang depan orang. Betul. Dia kontrol macho. Yes. Orang tak tahu. Nampak macho tapi Dia maco apa? nampak je macho tapi dalam ni kristal. Betul tak? Dia kristal Kristal Saya ingat aku lah. Okey, kita kalau boleh kita tepikanlah yang sepi-sepi ataupun sendu-sendu pula apa sayu. Kita nak kena happy kan pasal vibe raya dah dekat. Okey. So kenangan bulan puasa yang kau tak boleh lupa. Time tak puasa. Okey. Time tak puasa ni. Okey, kalau boleh janganlah yang sekarang. Air. Jadi kita ambil yang 12 tahun ke bawah. 12 tahun budak-budak time yang kau tak boleh lupa lah sampai sekarang. Yang tak boleh lupa biasalah kita Biasa Mana kau biasa lah. Tak ada. Kita Biasalah kita budak-budak sekolah kan. Balik sekolah mesti nak kena main bola. Bola tu important. Jadi dah main bola tu jadi puasa. Tapi dah main bola tu jadinya tak puasa. Mesti nak cari air. Tapi first day tu memang kadang-kadang kita menipu dengan mak bapak sendiri cakap puasa padahal tak puasa. Tapi yang hari kedua tu aku rasa macam serba salah, macam tak sedap lah. So aku kalau tak nak macam haus aku akan telefon. Mak nak buka boleh tak? Minta permission. Sama. Tapi dia up satu level. Kau telefon je Mak nak buka puasa boleh? Lepas tu tunggu mak kau jawab lah. Dia lain. Aku lain. Aku telefon bapak aku. Cakap, "Ba, hari ni rasa macam tak boleh puasa lah. Sakit kepala lah." Tadi dah makan Panadol. Tadi. Dah buka baru bilang. Kau memang kau hasam ni. Kau lain pada yang lain betul. Jadi dari situlah aku terus macam bangsa tak boleh puasa call. Jadi tak menipu lagi lah. Oh, kira kau buat jahat yang dalam baik lah. Buat jahat dalam baik. Buat jahat dalam baik. Yelah, Tak kira buat jahat dia bukan sembunyi-sembunyi. Dia ada cara lah. Ada cara. Buat jahat dia depan terang-terang depan orang. Terang-terangnya. Okey. Tempat yang paling pelik bila kau buat jahat tu. Bila tak puasa. Macam makan kat toilet ke,
ada kawan aku makan kat tong sampah. Allah. Serius ah? Kawan aku. Aku tengok kau Kawan aku bukan. Bukan dengan SDF. Bukan. Aku terus terang memang tak sunyi-sunyi lah. Betul juga. Makan je lah. Pasal kita pun masih sekolah, mungkin orang pun masih faham, tapi kalau dah macam secondary school kau tak puasa memang tak kena jotos. Memang kena minta jotos. Orang akan cakap. Tapi lepas condition yang aku make accident tu dulu, aku memang jarang puasa. Pasal aku ada gastrik, lepas aku kena accident tu, aku nak kena makan ubat. Jadi aku tak puasa, tapi aku tetap makan kat luar. Tu aku punya mindset fikir apa tau? Orang tahu aku sakit, padahal kita tak boleh fikir gitulah. Alasan. Kita fikir alasan, tapi orang tak tahu kan. Muda lagi. Kita muda lagi. Bukan sekarang Sekarang tak. Sekarang kau buat Sekarang kalau aku tak puasa, kalau aku betul-betul macam sakit ulu hati aku kau bini aku nak buka. gini pula. Yes. Okay. Aku buat je bilang orang ni. Jadi macam tak rasa bersalah sendiri lah. Betul. Tak ada nanti balik. Bibir basah puasa. Puasa. Tak datik kan. Satu hari bergigil sih. Betul. Alamak, aku dah bohong ni. Macam mana ni? Lagi. Tak boleh. Nak abang bini semua puasa, nak abang puasa. Tak syok lah. Oh ni betul lah. Okey lah, itu raya itu bulan puasa bulan puasa punya kenangan. So macam sekarang raya, kita cakap pasal nak dekat raya lah. Kan pasal mood raya dah sampai ni. Dah sampai ni. Dah sampai. Dah sampai. Dah rasa. Nampak muka raya dah keluar. Dah rendang lah. Bau rendang. Okey. Kau cakap pasal bau rendang bukan? Kau cakap pasal bau rendang. Dekat pun dah rasa haus. Betul sangat. Dari tadi aku tunggu. Jadi kita hari ni kita adalah orang yang baik hati lagi. Itu dia. Teo Pandan by Wan Funky. Jumpa minum. Minum. Memang best lah. Ini dah dapat. Yang ni bila pula? Itulah. Tak baca? Tak, baca dalam hati. Ya Allah. Macam dalam surga. Sedap ni. Okeylah, sambil-sambil minum ni kan orang mesti tahu lah kenapa hari ni kau pakai tanjak, aku dengan Izzat pakai songkok. Songkok ni dengan tanjak ni kan adalah daripada Es Lesta. Okey, jadi pada yang menonton, kalau pergi booth Es Lesta, dekat mana tu Fik? Dekat Belakang Wisma Gelang Serai saja. kalau korang spend above $100, 100 you cannot give. I say my friend. Okay, above $100 korang akan dapat free gift daripada Es Lesta. Free gift apa? Nanti korang pergi kat kedai tu lah. Betul. Jangan lupa DP promo code. Promo code dia More 26. More 26. Besok aku pergi. Besok kau pergi? Besok aku pergi. More 26 ya. 26. More 26. Okay. Okay. Okey. Sekarang kita kembali ke soalan-soalan seterusnya. Soalan Silakan. seterusnya pasal haus Sedap. Okey. Pasal kita sekarang kat Geylang. So aku nak tanya kau. Apa yang kau rindu tentang Geylang Serai ni, bazar Geylang Serai ni? Bezanya dulu dengan sekarang, apa yang kau rindu yang kau dah tak nampak? Okay, sebenarnya terus terang memang cakap perkampungan Melayu. Pasal itu vibe, betul-betul vibe raya tu. Betul. Macam ada artis corner, Yes. tempat melepak, lepas tu ada karaoke, lepas tu belakang tu ada kuda kepang show, ada di Barat punya persembahan, macam-macam ada. Ada tarian. Jadi macam happening. Macam kita dulu nak jumpa members kita jumpa dekat Malay Village. Serius lah. Entrance Malay Village. Semua tahu. Semua tahu. Oh ya ya. Kan? Aku ingat macam hujung minggu macam lepak mana? Malay Village ke apa? Kalau hujung minggu lepas sini apa yang ada? Senyap dah sunyi. Kira Senyap dan sunyi. Kan bulan puasa je kampung Melayu tu kira terlain. Kalau nak pergi jumpa, kalau weekdays nak sedap sunyi, kita bawa girlfriend atas sini. What? Astagfirullahaladzim. Dah berbuka kan? Dah. Kau cakap pasal girlfriend? Memang kena. Memang Kau kena. memang minta. Bulan puasa dulu-dulu, okey. Kau confirm lah pernah pasal kau dah cakap apa? Kau bawa girlfriend datang bazar untuk jalan-jalan ataupun cari baju couple. Okay, nanti sebelum tu. Ini yang dah jadi girlfriend ke ataupun baru nak ajak keluar ni? Oh, dah jadi girlfriend lah? So ni girlfriend yang minggu pertama jalan raya punya nombor 2 lain ke atau apa? Tak ada lah. Ini yang girlfriend kira confident punya girlfriend lah. Jadi kalau jalan tu memang of course nak cari baju couple. Okay, aku dah beli dulu dengan mak bapak. Kan no choice kan. Tapi tanya dia kalau apa. Okay, dan aku pun suruh dia pakai yang colour dengan aku lah. Okay. Tak apa, kena belikan. Kena belikan. Belikan. Duit siapa? Duit aku. Oh, umur berapa? Umur time tu dah NS. Dah NS, tak ada duit. Tapi nak beli dulu punya gaji NS 150.
Betul tak? Macam tu lah kan. Nak kena simpan, nak standby ni, nak kat bulan puasa nak kena fikir baju raya dia ni. Tu tak apa, dah cek dia perkenalan ni. Okey, ni berapa? 400. 400? Mbak, aku punya $30. Kena beli 400. Terpaksa menggigil bayar, Bin. Bayar juga. Bayar. Matai sayang. Dah semua terbang. Dah terbang. Dah terbang. Rugi. Rugi. 400 kan. Baru Investment yang tak menjadi. Betul. Tak usah CPF pun. So pasal tadi kau punya tempat yang kau tak boleh lupa is Kampung Melayu Lama. Kampung Melayu Lama. Okay, so jalan dekat bazar bila bawa matair tu kan, nak cek-cek barang mesti rasa proud lah kan, macam Sat ni bawa punya perempuan dek, bawa punya ciki kan, mesti ada rasa tu macam apa. Perak tu taklah. Cuma jangan sampai dia pakai terlalu seksi-seksi lah. Nanti orang semua akan tengok. Dulu masa pakai seksi, orang mesti tengok. Kan? Betul. Macam nak cakap proud tak proud, macam cakap paisik. Betul. Okay. Kau pernah menyanyi kat kampungan di Kibarat? Pernah? Yang malam raya ni? Pernah. Yang ramai-ramai tu weh. Pernah. Tapi itu memang dia punya vibe. Pasal satu kali perform sampai kadang-kadang boleh jejak 300-400 players, budak-budak muda semua, budak-budak di Kibarat sampai 300-400 orang. Dek-dek semua ramai. Jadi diorang nyanyi pasal kuat lah. Anjir, sekali semua datang tengok macam-macam. Betul. And then dulu Wisma Jalan Perkampungan Melayu dalam ada bazar juga. Habis belakang pasar pun ada bazar, ingat. Kita boleh pusing warang. Sini semua. Semua bazar ni semua. Syok. Pasal nanti tak jalan sana pusing warang, tapi tak boleh apa, tak handsome. Betul. Dia tawa ke? Kalau nak nampak beli barang, belilah satu samping yang nampak beli barang juga apa. Tapi masa tu mesti nama kau tengah kat atas lah, masa tengah peak. Masih peak. Jadi daripada point A to point B berapa lama? Point A to point B Cakap ni Wisma ni depan ni, daripada ujung ni sampai ujung sana. Mungkin boleh jejak 15-20 minit lah. Pasal ada members kan ni berbual panjang. Alamak. jom. Berhenti. Kadang-kadang kita salah macam tapi tak kenal. Jom lama tak nampak. Aku tak kenal. Selalu juga. Kan? Kita selalu kena gini. Jadi kita terpaksa layan. Selalu juga. Baru aku ada habit, jangan tanya nak pergi mana. Cari pasal. Mana? Tak. Aku nak pergi. Jangan. Kita tanya apa khabar, okey? Itu soalan akan dia jadi macam jadi sarkastik balik tau. Aku pernah orang tanya aku. Orang tanya aku ni, besok raya ni. Dia jumpa aku kat Pusaraman. Mi apa weekend? Aku cakap main mix. Aku pun pernah lah terjadi satu benda ni. Aku tentu tak pakai contact lens, tak kasi mata. Tak nampak lah kira. Orang dia jauh angkat tangan ni. Aku dengan aku ke? Aku pun angkat tangan balik lah. Dia bawa tangan aku letak kat dia. Bertembung ni. Aku luar tangan. Dia jalan terus lah. Alamak. Salah orang, aku pun jalan. Aku terus hilang. Naik MRT balik. Sap lah Sap. Aku dah habis dia boleh pusing tau. Dia pusing. Saya salah orang. Mesti buat malu tu. Jadi jangan. Kalau kau buat apa? Aku tak bilang mak anak aku. Jangan. Aku kalau orang senyum kan, aku boleh sengih balik tapi aku tak confident kan. Jadi aku macam gini. Jadi bila dia lepas, aku akan step. Itu. Konon habit. Tiba-tiba habit. So jadi Kacau ni. Kacau. So jadi habit sengih. Jadi cacat kan. Sengih karang. Gini. Dah gini, lepas tu start. Ini standard. Tadi kau macam jalan dekat sikit kau macam Tak boleh. Jangan. Jadi kau tengok. Okey. Jadi bila datang show raya memang banyak. Kan? So masih lagi sekarang? Masih. Sekarang tahun ni sebelum raya pun ada show. Bulan puasa, betul. Itu satu peningkatan. Betul, satu Ada perbezaan tak show sekarang yang dulu? Dulu ada tapi diorang hormat waktu berpuasa. Jadi diorang jarang adakan pasal dia tahu orang berpuasa nak nyanyi kan. Macam agak perit lah. Sekarang diorang lepaskan puasa. Jadi kita pun banyak lah alhamdulillah banyak persembahan. Ada lagi di Wisma Jalan Serai ni. Alhamdulillah. Bagus lah. Ekonomi bagus lah. bagus. So adakah lepas ni kau akan masuk Gegar Verganza macam abang kau? Tidak sama sekali. Sebab Gegar Verganza kita nak kena perlu adakan komitmen. Jadi kalau kita yang bertugas ni agak susah. Tak boleh. Macam mana? Pasal kita kalau tak ada komitmen. Kalau tak ada komitmen mungkin boleh cuba lah. Tapi bukan tahun depan lah. Satu lagu wishlist yang kau akan nyanyi kalau kau masuk ke Gegar Verganza. Kalau wishlist aku sebenarnya favourite lagu Seroja. Mesti best Itu bangsa lagu film ni. Ada Itu lagu final ya. kan? Lagu Dia punya lenggok tu pun nak kena kasi dahsyat ni.
Macam berzanji ni. Berzanji. I tak boleh berzanji. Tak ada zanzi. I ada kawan dia. Dia tak boleh berzanji. Tak ada zanzi tau. Familiar ni benda. Pasal kita dah cakap pasal raya lah So raya ni, lagu raya yang kau punya first choice lah. Kalau tak ada lagu tu tak raya Tak lah. raya lah. Sebenarnya lagu raya semua aku sukalah. Sebab lagu raya ni macam lagi-lagi lagu yang lama lah. Macam lagu-lagu yang kira The Legend punya lagu raya. Lagi kita dapat that vibe lah hari raya. So dari kecil kita dengar apa. Kalau lagu-lagu moden ni masih okey juga. Ada vibe dia juga. Ada impact dia. Betul. Cuma lagu raya terus terang mesti aku support lagu aku sendiri, lagu raya. Sebab lagu aku ni dengan abang aku, Muni Lebaran digubah oleh Allahyarham Pak Ngah. Tahu? Lagu yang terakhir dia gubah. Lepas tu dia meninggal. Aku pun suka lagu tu. Pasal dalam video klip Kau ada? aku ada. No, bagus. Member support. Sama. Selain dari lagu kau. Okay, selain pada terus terang lagu Duhai Bunda. Favorite. Is it Jawahir? Aja Wahir. Lepas tu lagu tu okey lah. Walaupun Mamat bawa balik pun aku masih boleh accept. Sebab lebih feel lain lah lagu tu. Kan? Lagi-lagi kita dah tak ada bapak ni dengar lagu aduh. Kan? Dah lah macam small. Ada hot tu lagi. Makanlah kuih kalau nak makan. Ini pun sponsor juga. Sponsor dari lah. KL. Terima kasih Ferin. Ferin, daripada Ferin dia ada kasih kuih tart. Bila tengok kuih tart nanas ni, Lain-lain ambil lah, sila. Cuba, Ini Cuba dari lah. planet yang berbeza. Oh, rangup Rangup. Masa dendeng Tak dapat. Saya tak dapat makan kuih macam ni. Lagi aku belikan kau. Kopi lah. Ni kopi oat dah. Ni kalau makan gini kan, kalau makan ni benda pagi tak minum kopi. Ni dah langsung kopi. Sedap. Tapi kena pula dengan teh pandan daripada Wan Pagi ni memang dahsyat dah. Ni pula orang makan kuah je, sedap. Dia tak manis, dia tak tawar. Betul. Dalam ada daun pandan dah. Ada lah. Aku cuba cari je. Tapi cara dia tengok tu macam tengok ikan. Kuih raya. Kuih raya? Kuih raya favourite ataupun kalau tak ada kuih ni dia tak raya dah rasa. Makmur. Makmur. Makmur Pak Mur tak nak. Wajar kau. Tahun depan aku buat kuih tu. Tapi terus terang aku cakap aku nak makmur mak aku. Makmur mak kau. Mak aku punya kuih makmur. Dahsyat. Mak dia memang Mak aku kalau buat makmur dahsyat. Tapi ketuk yang kena bancung kacang tu akulah. Oh, kau. Habis yang ketip-ketip tu? Mak akulah. Kalau kita ketip sudah jadi dreadlock. Jahanam. Jangan sebut dreadlock. dreadlock. Jangan. Aku ada kawan dulu dreadlock terus. Tahu aku tahu. Kawan aku juga tu. Aku pun ada kawan tu dulu. Sama. Banyaknya kawan. Kawan aku dulu tu, dia pelakon dia, musician dia. yes. Semua dia. Penyanyi dia. Dah lah, sambung kita sambung. Ini pasal dia, bukan pasal dia tu. Menyampah aku. Okey. Bila kau dah ada family sekarang, bila persiapan hari raya tu, apa yang kecoh ataupun lagi happening lah orang kata beza daripada dulu? Okey, dulu kita tolong mak bapak kita kemas rumah. Okay. Tapi kita tolong sikit-sikit je, melepak banyak kan. Sekarang kita kena buat sendiri. Okey, dengan ada anak. Jadi macam you rendah lah sikit. Jadi kita ada bersihkan, dia ada bersihkan. Ni dah lama tak jumpa baba. Ini so long time never see dia. I want to take. Padahal kita nak buang. Macam tadi aku nak keluar ni tadi kita tengah kemas stok kau tahu. Aduh. Itu yang perbezaan dia lah, kita kemas. Tapi kau ada tak macam kemas-kemas barang, lepas tu macam kau ternampak benda tu? Dia rasa macam nostalgia lah. Macam barang-barang kau sendiri apa? Nasibnya dah tak ada. Lagi-lagi kalau gambar-gambar di danger. Danger jangan. Memang dari jangan dulu bawa pergi rumah baru. belum kahwin sudah buang. Dah dekat kahwin buang. Danger jangan. Nanti babet tengah keluar rumah jadi Wrestlemania. Biasa sekarang banyak orang nak masuk wrestling. So baju raya. Okey. Pemilihan color. Kau ataupun orang rumah? Orang rumah. Tapi kalau ada orang rumah aku tu kalau pilih cuma kalau perempuan kalau pink. Pink tapi tak apa. Sweet lah, sweet. Sweet. Tapi kalau hot pink, Okey lah.
okey. Oi, tapi terpaksa lah. Masalah sebab aku tak ada masalah pakai pink lah. No problem lah. Sekarang kita pink pun boleh pakai apa. Tapi tengok kulit lah. Macam kulit aku ni pun pakai pink masalah. Dia jadi birat nanti. Kulit aku pakai pink masalah sikit. Okey, so bila datang hari raya, macam dulu kita time budak-budak kita dapat collection. Betul. So bila kita dah kahwin, Betul. kita dah ada anak, kita pula kasih collection. Betul. So masa first time kau nak start kasih budak-budak collection. When the first time? When the very first time. Apa kau rasa? Rasa macam dulu kita collect, sekarang kita kena kasih Ada pelik tu lah. Tapi memang dah hari raya kita kasih lah. No hal lah to give. Kita pun kira macam bersedekah. Kadang-kadang bila kita fikir balik, kita kasih. Kita ingat tau, kita ni Allah dah kasih kita show ni hari raya ni. Berlambat-lambat kan. Kita dapat balik. Alhamdulillah. Dalam rezeki kita ada rezeki orang lain. Rezeki orang lain ada rezeki kita. Tapi ada juga orang bila nak datang hari raya, banyak orang stres tau. Betul, banyak orang stres pasal Nak adakan semua. nak adakan semua. Kalau bila raya ni kadang-kadang nak jangan cakap orang lain lah, even diri sendiri lah, even dekat diri aku, bila datang hari raya ni actually dia stres tau. Pasal nak try to fulfill everything for raya tu. Baik untuk anak isteri, untuk rumah, untuk dapur, kan, dan dengan duit raya. So kadang-kadang bila kita dan dengan zakat sekali. Yang wajib-wajib ni lah, kan. So 5 benda ni kadang-kadang kita jadi pressure tau. Yalah, kita kat Singapore kita kerja, gaji pun tak seberapa besar. Macam mana kan. So macam kita dah tepi kan. Zakat semua dah settle gini, sekali last punya duit raya lah. So duit raya pula kau cukup-cukup untuk kau nak berjalan raya semua. Budak-budak sekarang dah beza macam time-time kita dapat duit raya bukan macam $5, $10 kan. Kita kasar-kasar. kita dapat Dulu time kita duit shilling pun dapat. duit shilling dapat. Ada. I mean lagipun macam apa yang kau cakap betul. Budak-budak sekarang pun kita terusan cakap kadang bila kat rumah situ kasih collection, kat situ dia buka Yes. kan dulu time-time kita kalau buka gitu dalam kereta memang minta. Jadi macam satu pressure bila hari raya nak bukan kita tak suka budak-budak datang, kita suka budak-budak datang. Cuma kita sebagai mak bapak kita nak kena tunjuk ajar anak-anak tertib hari raya kat rumah orang. Betul. Kau pernah tak kalau kat rumah kau tengah melepak, kalau weekdays kalau kita tak kerja kali tiba-tiba Assalamualaikum. Ini siapa? Kali buka gate. Wow. Nak dekat 20 orang. Takkan kita tak kasi masuk. Masuklah nak, masuk kam. Nak saya nak tau. Ramai tu datang. Kau cakap pasal ni benda pernah jadi dekat rumah mak bapak aku. Dah lama lah. Masa tu aku belum kahwin lagi. So budak-budak datang. So dia ada dalam 5 budak datang. Memang tak ramai 5 budak. Kita nak raya pula. Boleh masuk gini. Sekali bila dah masuk, ni 3 berbual lah. Terus aku pun tanyalah. Semua satu sekolah? Tak, kita 3 je. Yang lagi 2 kita tak kenal. Pelik kan? Pelik. Dan just be careful. Ini pun be careful bila datangnya bulan puasa dengan hari raya banyak scammers actually. Betul. Yang nak macam yang datang hari raya budak-budak kadang-kadang tu semua sindiket kita tak tahu. Betul. Pasal memang danger ni Tapi kita beritahu air muka lah. Kalau kita nampak lokal tak lokal kita akan tahu Tak, sekarang kau nak test senang je. Kalau orang kata Assalamualaikum cik, kita nak raya boleh? Boleh, tapi makan kuih je. Bila kau dengar makan kuih je, orang kata tak apa, terima kasih. Itu bermakna datang untuk. Ni benda memang akan terjadi bulan puasa. Pasal diorang masuk 2 minit je. 2 minit je. Okay, kita nak balik. Kita faham lah. Tapi kadang-kadang kita Dia pun skim cepat kaya budak-budak kadang-kadang ni kita kesian budak-budak nak jalan-jalan. Mungkin tak ada tempat nak pergi makan kawan pun tak banyak. Mungkin kita tak tahu. Tapi ada beza. Budak dulu dengan budak sekarang beza. Macam dulu datang untuk duit raya. Betul. Zaman sekarang budak-budak ni actually dia tak go for duit raya tau. Bila datang rumah orang je, wifi apa wifi? Nak wifi $2. Kau nak collect. Kita gini lepas tu duit kita kasih balik. Ni buat apa? Duit wifi. Kasih balik. So budak-budak zaman sekarang dengan zaman kita dulu is totally different lah. Kalau kita cakap pasal raya ni kan, bukanlah a bad thing, tapi kita mesti berhati-hati. Raya juga babe, kan? Tapi safety important. Betul. Raya pertama dan raya pertama kali sebagai suami isteri. Okey. Kalau dulu time bujang kita raya dekat rumah mak bapak kita. Kan bangun tidur, okey kita raya dengan mak bapak lah. So bila dah dengan wifi, so rumah siapa pergi dulu? Macam mana kau bagi-bagikan? Okay, usually dulu time arwah bapak masih ada.
mak bapak aku selalu hari kat rumah aku. Memang dia tidur rumah aku. Jadi first day sebelum aku keluar, aku nak kena tunggu adik-adik aku semua datang. Jadi diorang datang nanti pukul 3, pukul 4, aku keluar pukul 5. Dan aku kena pergi rumah. Yes. Tu aku kena pergi rumah mak mentua aku je. Dari mak mentua aku terus aku balik lah pasal tak ada tempat lagi nak pergi. Pasal nenek pun dah tak ada kan. Jadi itu yang important kita pergi dululah. Pasal makcik-makcik mungkin weekend kita boleh pergi lah. First day pasal kadang-kadang kita first day kita dah keluar pukul 5, pukul 6 petang. Besok nak kerja ni. Kan? Jadi kita pergi cop-cop, malam kita balik. Selalu gitulah, tapi dia memang beza lah. Dulu kita jalan dengan bapak dan kita ada keluarga sendiri kita kena pergi rumah mak mentua sendiri, mak mentua. Dia nak kena adapt lah adapt. Nak kena fair orang kata. Yes, betul. Selalu mesti nasib baik kita kat Singapura ni kan raya semua masa first day masih boleh settle mentua dengan family. Kan kalau kat Malaysia kau kena mentua kat Kedah. Kau dekat KL. Nanti selalu lah kan tahun ni Kedah KL tu kira boleh tahan juga. Kalau kena kat Kedah mak mentua kat Johor. baru Jauh, Ujung Tanjung. Kadang-kadang satu kadang-kadang. Johor, satu London. wah Itu dah. yang London is okay lah ada Yes. Nanti aku Ada print. Nanti kira Meloni je. yes. Sampaikan salam. Meloni. Meloni okey Sorry. so far kau adik-beradik ada 3 Ya. 3 kan kakak abang dan kau nombor 3 lah. Okey so kakak kau mesti nyanyi. Datang dah relax. Kakak dia penyanyi tau. Dia nyanyi dulu. Nyanyi dulu. Lepas tu aku baru abang aku keluar. Okey, soalan ni. Soalan? Soalan orang kata apa? Cepu mas Cepu mas. Soalan cepu mas. Ada soalan cepu mas. Ada je. Je. Okey, soalan. Kenangan jalan raya. Kenangan jalan raya. Ada Maksudnya? tak kenangan apa benda yang kau ada accident ke time jalan raya ke benda kelakar ke kau kena tolak lori ke? Something like that. Okey, kenangan jalan raya ada. Bila kita keluar dengan Lura Dikir Barat ni, kalau kita pergi kadang 20-30 orang. Ramai. Pasal kita semua pergi yang mana kita punya group lah. Kita punya yang mana kita kenal. Kita pergi kalau kuih dah sedap, kau tengok siap. Habis kosong. Yang ada semua dalam baju. Balik dulu. Kuih semua kosong. Bro, kalau yang sedap lah. Yalah. Yang mana sok kocek. Kuih dah kocek. Macam jahanam, dia tok tisu dulu lah. Kadang-kadang fikir-fikir balik kan ni. Mak dulu muda-muda macam malu sendiri tau. Pasal kita je menjahanamkan orang. Shut up wall Wah, gitu-gitu. Habis biasalah keluar nanti sembunyikan slipper. Sampai di tu kaki ayam. Kaki ayam sampai dalam van ke dalam bas ke baru kita kasih. Padang-padang kau lah. Itu biasa. Tapi biasa tu term yang naik bas ramai-ramai tu masih ada. Masih ada. Tapi aku tak tahu kenapa sekarang bila orang datang rumah aku yang naik bas ke datang konvoi kan, aku jadi menggigil. Aku jadi menggigil pasal aku takut macam aku boleh terlayan ke kan. Betul. Kadang-kadang kita nak kena kasih orang faham juga bila korang datang terlampau ramai, kalau kita tak terlayan jangan salahkan orang rumah. Pasal korang dah datang satu kali, ini cakap dah nanti jadi macam Sudin lah. Aku tadi pun pernah. Masuk je. Buat jalan sekali pembantu call ada orang datang. Aku tengok mana dekat 30-40 orang. What? Sampai tak ada tempat duduk, sampai berdiri, sampai keluar rumah semua diri. Aku tengok kamera. Aku cakap alamak macam mana ni aku tak ada kesian Zul. Tapi last minute masa-masa tak sempat. Dia makan kuih je lah pasal dia nak jumpa mak aku. Jadi 30-40 orang ramai tu. Ramai sangat. Takuban besar tu. 30-40 orang. Rumah aku dah kecil. Sampai keluar tu kan. Selalunya bukan hari raya. Itu selalu dah jadi kenduri open house. Tak orang meninggal ni. Itu nak angkat nanti. Sampai ke bawah blok. Okay, sekali lagi nak ingatkan korang, kalau korang pergi beli barang dekat S Lesta, booth dekat belakang Wisma, korang spend $100 and above, korang akan dapat free gift from S Lesta. Nasib lah. Tapi jangan lupa sebut promo code dia. Promo code Moreh 26. Dekat Wisma Geylang Serai bukan Wisma tempat lain. Jangan pergi Wisma Orchard. Wisma Geylang Serai. Wisma Atria lama. Udah ocet ni lama. Okay, aku nak tanya last. Kenangan hari raya yang kau tak boleh lupa dengan arwah bapak. Kira tu benda paling kelakar, paling epic yang kau takkan lupa sampai bila-bila during the hari raya. Okey, kalau kita pergi jalan raya naik kereta, kita
kita kalau pergi park blok mesti ada orang Melayu. Kan? Bila orang nampak bapak aku, mesti diorang, kau apa? Baik. Aku selalu tanya bapak aku, siapa pak? Tu bapak kau cakap apa? Entah. Mana-mana pergi, siapa pak? Entah. Dia gitu je lah. Itu tak boleh lupa lah. Pasal cakap, dia pun ajar kita adik-beradik semua kan. Orang tak kenal pun tak apa, angkat tangan aja. Tapi bila tanya, entah. Gitulah. Jadi sekali-sekali kau buat yang entah tu tapi macam suara arwahnya. Abang, siapa tu? Entah. Dia base. Entah. Entah pun sedap. Itu masalahnya. Sebab tak boleh tengok. Tapi itulah kenangan dengan arwah aku panggil Uncle Mail lah. Okay. Dia memang macam kalau orang tak kenal dia orang akan cakap arwah Ismail ni agaknya dekat dalam TV dia nampak very soft, dekat luar pun dia very soft, padahal dia rugged sah. Dia punya kaki kurau kan. Aku ingat lagi. Last aku jumpa dia show ni lah, Raya Kustika. Okay. Yes, Raya Kustika. Itu dah last lah aku dapat berbual dengan dia. Itu best. Itu dia tetamu kita Elfi Ismail. Mungkin sebelum kita akhiri episod kali ni, okay, mungkin kau ada ucapan untuk Hari Raya ataupun yang masih berpuasa ni, untuk yang menonton. Di hari baik bulan baik ni, di bulan Ramadan ni, semoga semua dapat berkah di bulan puasa ini. Dan tak lagi dah Hari Raya, jadi saya nak ucapkan selamat Hari Raya. Maaf saya batin kalau tak dapat jumpa tu, saya ucap dululah selamat Hari Raya. Okey. Jadi kita semua kata orang tu enjoy. Okey? Enjoy. Okey, Izzat ada apa-apa nak cakap? Ada. Terima kasih. Terima kasih kerana kepada Izzat sudi luangkan masa. Ini kecil yang sudi jemput saya pada hari ini. Saya sungguh terharu sebab walaupun kata orang tu adalah tergedala sikit, saya jiwa berada, saya mesti datang punya. Icet turun babe. Icet turun. Ni lah Susah cari babe. Susah cari kawan macam ni. Okey, terima kasih yang menonton. InsyaAllah kita jumpa di lain episod. Okey, InsyaAllah lain episod ada lagi Ada lagi satunya, lastnya daripada ni. Okey, kita jumpa lagi Moreh bersama Izzat dan juga Imi Kecil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. More